Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Yusuf akan mengajar tentang kemungkinan pengeluaran dalam sistem dalam ekonomi jenak. Jadi jom kita mula dengan maksud kemungkinan pengeluaran. Maksud kemungkinan pengeluaran yang sudah ulangi 3 kali dah ialah yang menunjukkan had maksimum tertinggi yang boleh dicapai oleh ekonomi dengan faktor pengeluaran yang ada untuk mencapai had maksimum itu. Antara andaian-andaian yang berikut ialah ekonomi menggunakan tenaga penuh untuk mencapai had maksimum itu. Ekonomi mengeluarkan 2 jenis barang dan menggunakan sumber terhad yang ada, dan akhir sekali menggunakan teknologi yang tetap. Jadi jom kita mula. Cara nak lukis kemungkinan pengeluaran ialah pertama sekali kena ada jadual dulu. Ni jadualnya. Boleh nampak tak? Okey. Jadual ni menunjukkan kasut dengan tali pinggang. Kalau dekat A, kasut semakin bertambah, tapi tali pinggang semakin tambah dan kasut semakin kurang. Kalau dekat titik D pula, kasut semakin tambah dan tali pinggang semakin kurang. Jadi cara kita nak lukis graf ni, kita kena buat graf macam X dan Y sah. Mana ya graf? Tara. Okey, ni lah grafnya. Ni garis Y, ni garis X. Cara nak lukis ni, cara nak lukis titik dekat graf ni, kita tengok nombornya. Contohnya A dekat sini kan. Ni A. Aduh, alamak. Tada. Itu cara nak lukis graf. Dan ia juga kena digaskan. Minta maaf kepada para penonton sebab tadi Yusuf lukis salah sikit sebab tak ikut garis. Yusuf main lukis je, tapi ini adalah konsep untuk melukis kemungkinan permintaan. Dan cara nak kira jika garis ataupun titik A pergi ke titik B ni, Y dia punya formula is sama macam kecurangan. Y2 tolak Y1 bagi dengan X2 tolak X1. Katakanlah A tolak B. Okey, ni pun jadi nanti ialah 5/21. Maksudnya B tu dia kena tolak dengan A sebab di Y2 dan X2. Jadi dia punya formula ialah Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Ini adalah formula. Tekan calculator. Jadi jom kita tengok. Jadi jawapannya ialah negatif 1.33. Maksudnya graf tu dari kanan bawah ke kiri. Maksudnya jadi macam ni. Jadi itu saja senang ajar. Konsepnya senang je, kena banyak buat latihan. Itu saja. Sekian, terima kasih. Masa video ni direkodkan ialah pada minggu lepas, dan kenapa Yusuf tak upload video ialah nombor 1, Yusuf sesama dan Yusuf ada banyak kerja sekolah. Jadi Yusuf tak ada masa banyak untuk upload video ataupun edit video lah. Dan yang kedua pula, Yusuf takut Yusuf salah. Yusuf punya graf tu Yusuf buat diri sendiri tau. Yusuf tak nak lah ikut buku teks 100%. Nanti dia akan bosan sikit. Tetapi tak apalah kalau ada orang menasihati Yusuf apa yang Yusuf buat dalam video ni, komen benda semua tu. Jadi itu je lah Yusuf nak cakap.